Jom kita buat simple breakfast menggunakan sandwich maker Gabor. First, kita panaskan dulu sandwich maker ni sekejap je dalam 60 saat macam tu. Sementara tu, kita boleh sapukan roti ni dengan butter ke ataupun margarine. Okey, yang ni dah panas. Kita boleh masukkan telur. Yang ni kita nak letak sausage ke, nak letak chicken slice ke, boleh, tak ada masalah. Dan letakkan roti 2 keping kat sini. Sandwich maker ni besar dia, so kita boleh letak sampai 2 keping roti macam ni. Bila lampu kat sini dah hijau, maksudnya kita punya roti dah masak. So, boleh angkat. Nampak cantik kan? Ni kalau nak garing lagi, tambah je masa. So, yang ni saya masak sekejap je, dalam 2 minit je. So, kalau awak nak lagi garing, boleh masak lagi lama. Dan kita boleh letak cheese, letak mayonnaise sikit, letak sos sikit. Dan kita tutup lah. So, dah siap dah saya punya sandwich. Korang dengar tak betapa garingnya saya punya sandwich ni? Sedap. So, kalau nak try resipi macam saya buat ni, kenalah beli sandwich maker ni. Yang ni kita nak buat bakar roti boleh, goreng pun boleh, grill pun boleh. Macam-macam function dia. Ada link kat bawah tu, awak tekan je.